Kau tengok ni, magic gila kan. Aku tengah pasang lagu dekat phone ni, bunyi dia slow kan. Tengok dekat aku letak kat sini. Tanpa aku connect Bluetooth guys. Oh, nampak? Aku angkat. Slow kan? Ini speaker phone ni tak connect Bluetooth tau yang ni. Letak kat sini, terus bunyi padu. So yang ni dia induction speaker tau. Dia ada speaker kat belakang tu. Dia pakai bateri rechargeable, charge kat sini, on off kat sini. Kalau off kau tak ada function tu kan. Letak macam biasa lah. Dia stand phone guys, stand phone. Letak je dia terus detect sound tu, dia akan bunyi kat speaker belakang ni. Memang mantap. Yang ni dia boleh pusing 360 darjah tau. Yang ni nak buat kerja-kerja macam aku nak edit-edit sesuai lah pakai. Kalau sound tak cukup kuat, letak kat sini dia terus bunyi punya. Korang kena on sini dulu, baru dia bunyi kuat tu. Ini dia tak bunyi lagi. Ini sensing mode. Tak, baru dia bunyi padu. Memang best. Ini model baru, dia lagi ringan pada model lama. Yang ni dia ada induction juga. Tapi yang ni dia slow. Tapi dia slow, yang dia berat, dia besar. Dia besar. Yang ni kecil, compact, ringan, sound lagi kuat pada yang lama ni. So kalau korang nak beli kan, korang boleh tekan je dekat back corner dekat bawah tu. Korang tengok. Mantap guys. Kuat sound dia. Ni pada aku slow kan. Nak kuat dia boleh juga.